Faisal. Apa? Aku nak tahan ni apa? Sabar. Aku nak tanya kau ni. Apa? Orang tanya ni, ada soalan ni. Untuk dalam bilik pakai berapa tin? Untuk dalam bilik berapa tin? Ha. Okey, untuk toilet yang kecil macam ni, Okey. boleh pakai 1 tin saja. Tengok saya salam. Untuk yang kecil macam ni pakai 1 tin je. Okey. Untuk bilik yang besar macam ni, boleh pakai 2 tin. Boleh pakai 2 tin. Janganlah pakai bilik kecil macam ni pakai 2. Hari tu ada satu kawan Mek Isa, dia beli easy pembasmi lipas. Dia pakai 2 tin dekat dalam bilik kecil macam tu. Ya Allah. Berdebu. Bilik dia berdebu. Berasap-rasap. Sebab apa? Sebab terlalu banyak. Korang sesuaikanlah ikut kuantiti saiz bilik korang macam mana. Okey? Lagi satu, easy pembasmi lipas dalam kereta, cara guna dalam bilik sangat-sangat mudah. Macam mana cara guna dalam bilik? Cara guna dia, first kali, tumpang kejap ya Puan K. Okey, untuk cara guna dalam bilik pula, first kali korang hanya perlu onkan kipas. Okey. Kalau tak nak onkan kipas pun tak apa. Ambil tin easy, goncangkan dulu, tekan button dan biarkan dalam bilik selama 30 minit. Oh, 30 Lepas minit? 30 minit dah boleh lepak dalam bilik macam biasa. No problem. Biar selama 30 minit. Nak biar 1 malam pun boleh, tak ada masalah. Sebelum tu bau dia bau apa? Bau dia bau apple flavor yang fresh, yang lembut, yang segar gila-gila. So korang yang mana dapatkan easy pembasmi lipas sama kereta, yang nak bersihkan bilik, nak bersihkan rumah, nak bersihkan dapur, korang boleh tengok dekat beg kuning. Mek Isa dah letak dekat beg kuning. Jangan beli 1, beli 2, beli 3, lebih jimat, lebih baloi. Mek Isa dah letak combo 2, combo 3 dekat beg kuning. Tekan dekat beg kuning sekarang. Check it out.